Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zakia Daniel. Dan saya Dato' Danisha. Kami dari TV PSS SK KG1. Pada hari ini, sekolah kami telah mengadakan program Sekolahku Sihat, Style Kita dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Haji Antut. Jom kita saksikan perjalanan program hari ini. Jom! Kini kita dalam segmen PRS Learn and Chill. Kita learn pasal kita chill je. Awak tahu tak makanan sihat tu apa? Tak tahulah. Makanan sihat dapat membantu murid meningkatkan tenaga dan tumpuan semasa belajar. Oh, saya tahu kepentingan dia. Apa dia? Kepentingan dia mengekalkan berat badan ideal dengan mengurangkan risiko penyakit kronik. Oh, macam tu. Betul. Okey, bye. Sekarang ni saya nak share tip makanan sihat pula. Yang pertama, makan makanan seimbang. Yang kedua, elakkan makan lewat malam tau. Yang ketiga, jangan makan makanan yang berproses. Yang keempat, air kosong kena tau. Dan yang kelima, sarapan pagi pun kena. Dapat tak? Kalau dapat, jom. Kawan-kawan, macam mana? Dah faham ke? Kalau tak faham, jangan tengok saya interview orang. Let's go! Hai, Assalamualaikum Puan. Boleh tak berikan ucapan ringkas fokus ceramah hari ini? Hai, Waalaikumsalam. So, program hari ini adalah kesinambungan daripada pelancaran Karnival hari itu. So, hari ini adalah program bulanan. Kita bawa lagi unit-unit dari Pejabat Kesihatan Daerah Jerantut ni. Antaranya unit pemakanan, jurupulih, cara kerja dengan fisioterapi lah. So, adik-adik tadi dah dengar ceramah. Selain tu kita ada pameran dan aktiviti di booth. Itu je lah. Okey, terima kasih. Sama.
Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dekat rumah, awak amalkan makanan sihat tak? Amalkan, saya selalu buat suku-suku separuh. Oh, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Boleh tanya soalan sikit tak? Boleh? Kenapa ramai murid-murid tidak mengamalkan makanan sihat? Okey, pada pendapat Ustazah, kenapa masih ramai murid-murid sekolah kita ni mengamalkan makanan yang tidak sihat? Pertamanya sebab pengaruh media sosial. Dekat media sosial kita tengok, kalau kamu tengok TikTok, dekat YouTube banyak sangat makanan terjual di gerai-gerai. Makanan contoh ramen tu semua makanan tidak sihat. Yang tu memang amat menarik kanak-kanak. Jangan diamalkan makanan yang tidak sihat sebab ia boleh membahayakan kesihatan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Kawan-kawan, seronok tak? Jadi, itu saja perjalanan program hari ini. Jangan lupa like, Komen, share dan subscribe. Itu saja perjalanan program kita pada hari ini. SK Kerja 1, Galis Masa Depan. Bye.